Dari mana sebenarnya perkataan Andalus ni? Dari mana datangnya perkataan Al-Andalus? Okey, Al-Andalus ataupun bahasa Arabnya Andalus, Al-Andalus ataupun Andalusia. Asal perkataan Andalusia ataupun Al-Andalus adalah daripada perkataan Vandalusia. Okey, sia ini maksudnya tanah lah. Okey, maka bila kita cabut perkataan sia ni, maka kita pun dapatlah perkataan Vandal. Ya, asal perkataan Andalus daripada perkataan Vandal. Kerana apa? Kerana Andalus setelah jatuhnya Empire Rome, mereka dikuasai oleh suku-suku nomad yang kita cerita pada episod yang lepas pada bab 1. Salah satu suku nomad yang menguasai semenanjung Iberia adalah suku Vandal. Vandal ini betapa dahsyatnya mereka ni. Mereka boleh mengubah nama semenanjung Iberia kepada nama mereka. Sebab apa? Sebab pertama sekali sebab kejahatan yang mereka buat dan kerosakan. Jadi Vandal ini bila masuknya mereka ke semenanjung Iberia, mereka buat kerosakan. Mereka hancurkan bangunan. Mereka bunuh orang. Dan akhirnya orang mengenali semenanjung Iberia dengan Vandalusia.